Albert T tak ada bukti pun yang ada 6 pucuk pistol kat atas kepala dia. Tak ada bukti, macam mana nak percaya? Saya nak cuba bantu semua orang get into perspektif, dapatkan perspektif yang betul. Kenapa dakwaan ini adalah satu dakwaan yang serius? Kes-kes yang disiasat oleh SPRM banyak benda pelik-pelik. Contoh pertama yang saya rasa paling besar dekat Malaysia dulu, kecoh habis dan sebagainya, adalah kes mendiang Teo Beng Hock. Teo Beng Hock ni adalah orang yang dipanggil oleh SPRM, bukan orang yang terlibat dengan rasuah. Dia adalah orang yang dipanggil untuk membantu siasatan SPRM, dan dia disoal sepanjang malam. Besoknya ditemui mati dekat bangunan SPRM. Yang kedua adalah kes Ahmad Sarbani. Ahmad Sarbani ni pun sama juga. Dia pergi ke SPRM untuk bantu siasatan. Dengan rela diri, dia pergi ke SPRM bantu siasatan. Dia ditemui mati dekat Court Badminton dekat dalam bangunan SPRM. Nak tengok lagi, boleh tengok kes Hidayah. Hidayah ni adalah pembantu kepada YB Syed Saddiq sebelum ni. Dia pernah buat press conference yang mengatakan SPRM ugut dia, SPRM tendang kerusi dia waktu siasatan, SPRM caci maki dia. Lepas tu ada cuba nak tampar sampai tangan dah macam ni dekat muka. Saya nak ingatkan dulu ada juga protes tentang Azam Baki yang diminta Azam Baki ni undur. Boleh search hashtag undur Azam Baki tu akan keluarlah berita-berita ni. Dan yang kelakar tu kalau search hashtag ni akan keluarlah sekali Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan apa semua pun yang suruh Azam Baki undur waktu tu. Tapi sekarang diorang yang sambung kontrak Azam Baki lah. Lepas tu korang ingat tak ada kes panjat pagar dekat SPRM tu? Pagar SPRM yang tinggi setinggi-tinggi pagar SPRM tu. Ada tahanan SPRM yang boleh lari, turun, keluar daripada bangunan SPRM, daripada tahanan, boleh pergi kat pagar tu, boleh lompat, panjat pagar tu, boleh naik kereta, lari. Boleh tengok juga kes Ismail Sabri. Ismail Sabri ni bekas Perdana Menteri Malaysia. Bila dalam salah satu safe house dia dijumpa ratusan juta ringgit dan ada emas, jongkong emas dan sebagainya. SPRM dah rampas. Saya dengar mungkin duit-duit ni juga dah dilucut hak. Dah dilucut hak maksudnya diorang dah tak boleh claim lagi duit ni tau. Tapi belum ada dakwaan terhadap Ismail Sabri sampai sekarang. Apa yang berlaku bila diorang jumpa duit tu, Ismail Sabri masuk hospital. Tiba-tiba lepas dia keluar hospital, dia keluarkan pernyataan, dia kata dia sokong Anwar Ibrahim. Lepas tu sampai sekarang kes tu tak tahu apa jadi. Dan yang paling baru adalah kes Pamela Ling. Pamela Ling ni juga adalah salah seorang saksi yang sepatutnya pergi ke SPRM untuk bagi kenyataan dan sebagainya. Sampai hampir dekat bangunan SPRM, dia naik Grab. Grab tu tiba-tiba dihalang oleh beberapa kereta dan Pamela dipaksa keluar dan dicolik dan dibawa lari dan hilang sampai sekarang masih belum dijumpai lagi. Ini semua berkeliling di keliling SPRM dan SPRM sahaja. So kalau Albert T tiba-tiba keluar kenyataan, dia kata ada 6 pucuk pistol kat kepala dia. Kalau SPRM tak pernah ada sejarah buat benda pelik-pelik, tak ada benda pelik-pelik berkenaan dengan SPRM pernah berlaku, orang memanglah tak percaya Albert. Tapi dengan lepas apa yang saya cakap semua benda ni semua adalah sejarah yang memang dah jadi reality. Benda ni bukan saya buat cerita, boleh search, boleh cari. Of course lah ramai yang akan percaya apa yang Albert cakap sama ada bukti ke tak ada bukti.